Nazri, kita pun ingin memperkenalkan satu aktiviti yang memang kita telah laksanakan setiap tahun. Apa dia tu? Itulah, kita nak bagi tahu bahawa setiap 7 Jun setiap tahun, kita ada sambutan yang khas untuk keselamatan makanan, iaitu sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Cik Nazri. Ya, betul. Jadi apa tema dia tahun ni? Tema dia apa? Tema untuk tahun ini dia ada special sikit, iaitu Science in Action. Jadi apabila dikatakan Science in Action ni membawa maksud bahawa sains ini memberikan peranan yang sangat baik, yang sangat berguna kepada sesuatu negara itu untuk menetapkan apakah dasar-dasar ataupun polisi yang patut diguna pakai untuk memastikan makanan di dalam negara adalah selamat ataupun tidak. Setuju. Ya. Setuju. Yang mana setiap 7 Jun setiap tahun setiap tahun ni tema mesti yang Miss Dot bagi tahu Food Safety Science in Action. Science in Action.